Ni. Hah? Apa benda tu? Sabunnya ni. Apa ni? Cincin ni wah. Jangan pakai. Wih. Oh, pegang jap. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini Mencukur baca tajuk Di Atas. Hari ni aku dan Wawa nak buat satu eksperimen, iaitu pusing quarters pada jam 3 pagi. Okay guys, kali ni aku dan Wawa sahaja. Okay, Abang Ikmal tak ada hari ni sebab dia ada di KL dan dia ada kerja di KL. So hari ni aku dan Wawa sahaja yang ada. Okay, so untuk pengetahuan korang, aku buat paranormal ni hanya di aku punya rumah quarters lah, okay? Dan aku nak ucapkan terima kasih pada korang yang dah tonton video yang lepas, dan terima kasih pada korang yang dah like, comment, share and subscribe aku punya channel, sebabkan channel aku dah cecah 100k subscribers, okay? Membebel juga. Jom kita pergi cari hantu dan kita tour satu quarters ni, okay? Satu blok lah, bukan satu quarters pensan aku. Satu blok ni, dan kita tengok apa yang ada di sekeliling kita pada pukul 3 pagi, okay? Tunggu apa lagi? Jom, let's go. So sekarang kita punya eksperimen kita adalah sekarang ni kita kena tour kita punya blok pada pukul 3 pagi. Sekarang kita akan pergi satu semua nanti kan? So sekarang kita akan lalu dulu dekat bawah blok dulu, okey, dekat kawasan motor. Macam korang boleh tengok dekat bawah ni memang gelap gelita. Selalunya ada lampu, tapi tak tahulah tiba-tiba hari ni lampu tak ada. Aku tak faham dengan quarters ni. Tapi memang agak scary jugalah pukul 3 pagi ni, okey? Kita boleh tengok. Wah, sekarang okey, Wah. Apa keadaan kau sekarang? Kau takut tak? Aku rasa macam sejuk-sejuk lah sebab pagi ni kan memang sejuk. Hujan kan? Yes, sekarang ni berapa hujan. Okey, so sekarang ni kita akan bergerak tour dulu dekat bawah blok ni. Tu nanti baru kita akan gerak ke jalan raya, okey? Okey, so sekarang ni kita kena bergerak slow. Sebab apa? Sebab aku yang kena pegang kamera ni. Kamera ni ya, tak ada orang. Abang Kemal tak ada. So sekarang ni kamera ni agak berat ya sebab aku menggunakan gimbal. Okey guys, so sekarang tadi Wawa kata dia dengar ada bunyi something. Macam ada bunyi ketuk. Yes, aku bunyi kerusi. Kan? Macam bunyi kerusi kan? So sekarang ni kita akan cek dekat bahagian tangga dulu. Takut. Sabar, slow Okey, ini adalah bahagian tangga belah kiri. Bawah sekali belah kiri. Okey. So ini adalah dindingnya. Aku tak tahu siapa yang buat. Oh my god. Okey, ada bola. Okey, ada bola. Kalau kau nampak ada bola, okey. Aku tak nak pergi sangat kat bola tu sebab Takutlah. Yes, takut bukan. Ada. Kau jangan main. Okey. Di penghujung blok ni, blok yang aku duduk sekarang ni, dia memang ada tempat yang tepi lah. Tempat ni macam ada tanah-tanah sikit untuk tanaman ke apa kan. Tapi macam ada budak dah korek ke apa entah. Yes, macam ada orang dah korek tanah-tanah tu. Tapi tu tak kisah. Sekarang ni kita kena tour dekat bahagian bawah ni dulu, okey? Sebenarnya ada satu lagi tempat tau. Sebenarnya aku ada satu lagi tempat nak tunjuk dekat korang. Tapi dekat belah sana, belah kanan belah sana, hujung sekali, okey? Ini adalah kawasan tadi, situ tempat kita lalu. Kita akan lalu belah sini dekat bahagian-bahagian motor ni. Agak sempit sebab malam aku takut terlanggar motor orang. Kalau langgar motor orang naik aku. Naik kan tumbang. Kan tumbang kan. So sekarang kita jalan perlahan sebab aku kena pegang kamera agak berat. Okey. Ada kucing ikut kita. Ya? Tu. Sudah. Kucing tu lagi dah. Okey. Minta maaf korang kalau kali ni aku tak tunjuk sangat muka sebab agak susah aku nak pusingkan kamera ni. Jadi korang tengoklah suasana dekat bawah blok ni. Yes, pukul 3 pagi Aku tak tipu. Sekarang ni pukul 3 pagi. Kita ikut sini. Jangan tinggal aku. Kau sinilah. Okey. Okey. Tempat yang aku nak tunjuk sekarang ni dekat belah sini. Oh my god. Okey, dekat belah sini Wah. Sana gelap tau. Wah, kat sini dah tumbuh pokok Malah dah besar. Dah tumbuh pokok dah guys. Kat sini dah tumbuh pokok dah. Kau nampak pokok ni kan? Nampak pokok ni? Aku dengar orang bunyi berjalan Wah. Aku sumpah aku dengar bunyi orang jalan. Ni tangga hujung. Oh, ini lagi gelap. Ni lagi gelap. Aku tak berani sangat nak masuk. Jom kita berani-berani masuk je lah. Okey.
Uish. Agak bersepah sikit tak apalah. Mungkin orang buat kerja. Tapi tak kisahlah tu. Okey. Wow. Okey wah. Kita kena duduk sini. Okay. Dulu kita orang pernah juga main kat tempat ni. Tapi ada makcik-makcik cakap, jangan main dekat pokok tu. Jangan main dekat pokok tu. Lepas tu kita orang macam, kenapa Lepas tu kita orang macam duduk je lah dekat. Dulu ada macam pondok tau kat bawah tu. Ada kerusi. Ada kerusi macam tu. Lepas tu kalau kita orang macam nak makan cherry ke apa, kita orang duduk kat situ. Lepas tu kita orang macam, besar je pokok ni. Macam tu kan. Lepas tu macam-macam tu kata, jangan bahaya duduk kat situ. Lepas tu kita orang pun belah. Sebabnya macam pelik lah. Kenapa macam-macam tak bagi. Ni salah satu pokok yang aku tak tahu ni pokok cherry ke tak. Tapi macam bukan je. Bukan kan. Pokok cherry dia lain. Tapi dulu pokok cherry tu sumpah lebat gila. Sumpah lebat gila. Dia macam besar dan macam tu. Inilah suasana apabila dah pukul 3 pagi. Okey. Agak seram angin semakin kuat. Okey. So sekarang kita nak tunjukkan tong sampah blok aku. Okey, ni blok K punya tong sampah. Okeylah. Okey. Yang ni untuk bahagian sampah basah. Okey, dan ini untuk sampah kering. Ini untuk sampah kering. Okey. Macam korang dah biasa tengok dekat konten-konten iklan yang lama dulu. Inilah tong sampah ni. Tong sampah ni pun ada kisahnya. Okay? Memang scary gila. Dan kat sana pun ada pokok cherry tau sebenarnya. Nanti aku zoomkan. Ada satu pokok cherry. Kawan? Okey. Aku Okey. Kita jalan dulu. Okey, kita jalan. Sorry korang kalau gelap sikit sebab kita kekurangan lampu. Aku terlupa pula nak bawa lampu petak besar tu. Ada ke? Ada. Ada kan? Okey. So sekarang ni tepi tong sampah. Okey. Dekat bawah tu sebenarnya ada bengkel. Dulu tak ada bengkel tau. Hutan lebat gila. Okey, kenapa aku sebergetar ni? Okey. Yang ni memang daripada aku kecil lagi memang ada ni pokok sirih. Okey, pokok sirih. Bawah tu bengkel, bawah tu hutan lebat. Sumpah lebat gila hutan. Kau tak nampak tak tahulah. Malam kan? Okey. Ni pokok apa aku tak tahu. Kalau korang nampak apa-apa, korang komen. Okey. Aku sekarang ni memang air mata aku dah berjujurai dah ni. Ada pakcik-pakcik bawa balik kerja. Yes, ada pakcik-pakcik bawa balik kerja. Tak, dia sana. Okey, wah. So sekarang kita nak lalu dekat sana. Dekat sana cerah sikit. Cerahlah sikit. Okey. Yang ni tak silap aku pokok jambu. Tak silap aku kita pergi dekat sikit. Pokok jambu. Ni lah. Kau tak? Ada tak nampak. Wah. Jangan tinggal aku. Sini. Sini. Kenapa? Sini. Terkejut lah aku. Aku tak nampak sesuatu. Tapi aku semacam lampu tu ada macam cahaya tertutup. Mana? Tapi aku je lah perasan. Okey, tak apa. Jom. Kita straight je lagi. Okey. Kita straight. Ni pokok jambu. Ada 2 pokok jambu. Sana ada 1. Sini ada 1. Pokok jambu. Okey. Kau ni. Alright. Nak terjatuh jantung. Dekat rumah kawan. Atas sana. Bahagian belakang. Kiranya kalau kita tengok daripada tingkap tu nampak lah. Okey. Okey guys. So aku memang sumpah penat gila. Kita orang penat gila. Sebab Wawa dia tak penat sangat tau. Dia tak pegang gimbal ni. Aku yang pegang gimbal sekarang ni. Kalau tak pegang gimbal lagi korang, kalau tak pakai gimbal lagi korang bergetar. Aku nak tunjuk kat korang pokok pisang yang scary. Kejap. Okey guys, aku tak tahu korang nampak tak posisi kat dalam hutan ni. Memang tak nampak sebab ni aku bergantung pada cahaya ni tau. Cahaya lampu atas ni je. Okey. So Wawa, are you stand by? Ya. Okay, let's go. Okay guys, so sekarang aku nak pergi dekat sikit dekat pokok pisang ni. Kenapa? Sabar, lampu. Aku rasa macam aku terpijak sesuatu. Aku pijak tai je. Mana? Tai. Sekejap, aku nak tunjuk kat korang. Aku macam pijak tai tu. Aku rasa macam aku terpijak tai lah. Nampak mana? Mana ada tai? Ya, aku rasa macam aku terpijak tai. Kejap. Apa? Apa tu? Apa? Mana? Tu. Aku tak nak pegang tu. Mana?
Cuba tunjuk sikit. Ni. Hah? Apa benda tu? Sabunnya ni. Apa ni? Ada pakcik. Pakcik. Apa ni? Mana? Wah, Bahaya ni. apa ni? Ni cincin ni wah. Jangan pakai. Wih. Oh, pegang jap kamera. Wah, Kau jangan pegang, jangan masuk. cincin wah. Jangan masuk. Wih, aku jumpa cincin. Jap, kau nampak tak? Tapi macam cantik ke? Sumpah cantik. Cincin siapa ni? Jangan weh, letak balik. Hadapan pokok pisang. Jangan weh, letak balik. Tak nak weh. Rugi tak ambil ni. Jangan. Wah, lari. Allah. Hati-hati, wah. Wah. Sini. Rekam. Naik. Tekelif. Kau dengar tak? Wih, bergemang. Wih, apa benda tu? Masuk. Wih, wah. Sumpah. Wih, Aku takut. kau dengar tak? Aku dengar. Oh, Aku cakap, benda tu. Aku tengah lari. Astaghfirullahaladzim. Wih, ni bukan main ni. Aku terus naik, no. Aku tak sempat pergi kat tong sampah satu lagi. Ya. Wih, ini betul-betul scary ni. Tak. Sebab ni, kita dah cakap tadi pasu kan. Tiba-tiba, macam ada orang Ya, jalan. macam ada orang berjalan dekat pasir. Jom kita tengok pada atas. Aku senampak kot. Okay, kita tengok pada atas. Okay guys, tadi aku pergi dekat situ, pokok pisang tu tau. Aku dengar bunyi dekat ni. Kat tepi tu. Dekat daun-daun kering. Laju gila. Aku tak tahu korang dengar ke tak. Wih, sumpah. Memang scary gila. Minta maaf bergegar-gegar lah tadi korang. Ya Allah. Sumpah, aku dah macam lipas kudung aku tak tadi. Sabar sekejap. Wih, sumpah scary gila. Aku tak tahu apa benda yang jadi tau. Aku tengah Kau dah dapat naik. Astaghfirullahaladzim. tak, aku gini cerita dia macam ni. Tadi apa? Tak, macam ni cerita dia. Aku dengan orang tadi tengah jalan nak pergi ke area pokok pisang tu. Lepas tu, Kita orang jumpa ni. aku terpijak tau. Aku ingat macam terpijak tahi tau. Dia macam keras. Macam tahi kucing keras. Lepas tu aku macam, apa benda aku terpijak ni? Lepas tu aku suluh ke bawah. Tak nampak apa-apa. Tapi mata perempuan ni pula tajam. Aku Dekat kawasan rumput-rumput tu kan. Aku macam, apa benda aku pijak ni? Tak nampak tahi. Nampak rumput je. Lepas tu, mata macam ada besi kan. yes, nampak macam patulan cahaya besi ni. Lepas tu aku ambil lah. Aku pegang. Lepas tu, Lepas tu aku pula melilau-lilau matanya. Ya. Aku tak boleh nak tengok benda-benda kan. aku tengah nak cakap-cakap tadi tu. Tu bunyi. Macam bunyi. Macam ada orang berjalan tapi dalam hutan yang macam sok. Macam tu. Laju gila nak mati. Tu yang aku lari tu. Aku lari. Aku panah wow pun dia lari. Aku apa lagi? Aku lari lah. Tak maaf korang kalau kamera kali ni agak merosot sikit sebab kita orang dua je. Okey, Ikmal tak ada. Okey, sekarang ni Yang hari pukul 3 tu pagi. kameraman pun tak ada. Yes, kameraman hari tu pun tak ada. Tak apa, nanti aku nak pergi jumpa mana-mana ustaz dan aku nak check kat dalam ni mungkin ada sesuatu. Tangan aku shaking, pegang cincin ni, shaking gila. Okay guys, aku rasa video aku nak ronda quarters aku pukul 3 pagi ni. Habis lagi tu. Kita tak jalan sampai tu. Ya, aku tak jalan sampai dekat blok lain lagi tau. Sumpah. Sumpah kita Ni semua pasal dekat semak-semak tadi tu. Kalau korang nak part 2, korang boleh komen saja di bawah, okey? Aku dengan orang nak minta maaf pada korang kalau video kali ni agak pendek sedikit dan agak membosankan. InsyaAllah akan video part 2 nanti. Kita orang akan pusing lagi. Yes, kita orang akan perbaiki kita orang punya kualiti. Okey? Aku dengan Wawa nak akhiri majlis video paranormal ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.